seimbang dan tidak seimbang. Jika kita selalu makan makanan sihat, apa yang akan berlaku? Kita juga mudah letih dan tak ada tenaga untuk buat aktiviti harian. Dalam pelajaran, bagaimana pula jika kita selalu makan makanan tidak seimbang? Kita boleh jadi gemuk atau terlalu kurus. Kita juga mudah letih dan tak ada tenaga untuk buat aktiviti harian. Kalau makan terlampau banyak gula dan garam, boleh mendapat penyakit seperti kencing manis dan darah tinggi. Tepat sekali. Jadi, apa yang kita perlu lakukan untuk menjaga kesihatan kita? Makan makanan seimbang, bersenam dan minum air yang cukup. Bagus! Jika kita ikut prinsip makanan seimbang, kita boleh hidup dengan lebih sihat.